Okey, sebentar tadi kita telah mengadakan majlis penyerahan fleet card, sistem kawalan diesel bersubsidi yang melibatkan 15 syarikat penerima di kawasan Sandakan ini. Dan penyerahan fleet card ini disempurnakan bersempena dengan program ataupun festival Jom Malaysia yang kita adakan di Kompleks Sukan Sandakan ini. Dan sebagaimana yang kita maklum bahawa penyasaran subsidi diesel telah pun diperluaskan berkuat kuasa di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan bermula pada 1 Julai yang lalu setelah ianya dilaksanakan di Semenanjung Malaysia pada tahun 2024. Dan permohonan untuk mendapatkan fleet card melalui mekanisme SKDS ini, salah satu kaedah penyaluran subsidi secara bersasar, telah pun dibuka hari itu pada 4 Mei 2026. Dan sebagaimana kita maklum bahawa KPDN dipertanggungjawabkan untuk mengawal setiap pelaksanaan penyaluran subsidi diesel untuk kenderaan perdagangan melalui SKDS, manakala untuk penerima subsidi individu sama ada melalui budi diesel maupun budi agri-komoditi itu di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan. KPDN hanya untuk kenderaan-kenderaan perdagangan. Dan untuk SKDS kenderaan perdagangan ini akan melibatkan 3 sektor. Pertama adalah sektor pengangkutan darat awam. Yang kedua adalah sektor pengangkutan